Ramai yang tanya sebenarnya apa yang awak akan dapat bila join program piano Dia Musica, program piano yang saya buat. Jadi dalam program ni, selain daripada program yang memberikan video pembelajaran, awak juga akan dapat buku ataupun e-book lah. Saya bagi dalam bentuk e-book sebagai buku rujukan pembelajaran awak. Buku ni sebenarnya dia bukan buku biasa, tapi saya buat buku ni sebagai salah satu buku panduan untuk awak lebih faham apa yang awak belajar dalam program. So dalam program ni saya dah susun silibus pembelajaran. Kita susun step by step supaya awak tak belajar tu secara rawak. Antara topik yang ada dalam buku ni, kita akan mula dengan 4 teori, iaitu kita belajar note, lepas tu kita belajar scale, and then kita belajar chord, arpeggios, and then kita belajar 4 teknik pula. Kedudukan tangan dan jari, macam mana nak kawal pergelangan tangan awak, macam mana nak hayun lengan, and then macam mana awak nak pastikan kelengkungan jari awak dan sentuhan jari awak tu dia betul-betul tepat. So sampailah cara nak berlatih pun kita tunjuk macam mana cara yang betul. Maksudnya awak bukan sekadar belajar main lagu, tapi awak akan faham macam mana muzik berfungsi dan macam mana nak pastikan bila belajar tu awak ada asas permainan piano yang betul. Jadi kalau awak jenis yang selalu keliru, tak tahu nak mula dari mana, ataupun awak belajar piano ni dia tak tersusun, so kalau nak belajar cara yang betul, program ni sesuai untuk awak. Okey, selain daripada video dan buku, awak juga akan berpeluang untuk masuk dalam support group supaya awak boleh tanya soalan dan hantar video progres pembelajaran awak. So guys, program ni cuma 120, sekali bayar je, dan awak akan dapat akses pembelajaran secara lifetime, selama-lamanya. So, berminat nak belajar, nak tahu step by step, tekan link bio.